Sebab ada saya dengar komen-komen, oh kita pun macam ni nak bayar zakat negeri lain lah. Sebelum buat macam tu, pengurusan Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor ada fatwa pun sendiri yang mengatakan kalau duduk dekat situ, duduk dekat negeri Selangor, bayar zakat patut di negeri Selangor lah. Zakat yang dikumpul di negeri Selangor pada asas yang sama sepatutnya diagihkan kepada orang negeri Selangor, rakyat negeri Selangor lah. Soalnya sekarang definasi itulah, definisi kan. Maksudnya kita nak tengok yang IC 10 sahaja ke kan. Tapi soalnya kalau tengok negeri kelahiran sahaja, itu yang jadi 40% saja yang mempunyai rekod kelahiran daripada negeri Selangor yang jadi asnaf. Baiknya apa di situ? Baiknya adalah dia tidak 80% atau 90%. Maksudnya kita kendalikan ekonomi negeri Selangor ni untuk anak-anak kelahiran Selangor hanya 40% saja dia asnaf. Tapi pada tahun 2023 juga Lembaga Zakat telah melakukan satu, kita bentuk skuad jejak kemiskinan. Ini dah cari dan terjumpa 10,500 asnaf baru. Dan ini dalam negeri Selangor. Kita cari sini, kita cari. Maksudnya tanpa mengira dia itu anak Selangor ke tidak, maknanya dia qualify je sebagai asnaf, kita pergi cari. Dan sebenarnya ni yang kadang-kadang sedikit menyentuh hati saya tentang orang miskin di negeri Selangor ataupun asnaf di negeri Selangor ni. Dia ada harga diri dan jiwa dia sangat mulia. Dia tak nak mengaku dia asnaf sebenarnya. Kadang-kadang yang melaporkan dia susah tu, jiran dia bagi tahu. Jadi itu yang kita keluar cari. Tapi kalau kita cari tadi, kalau tahun 2024 kita jumpa 10,500, tolaklah daripada 77,000 tu. Kalau tahun 2023 tu hanya 70,000 aja asnaf. Angka sebenarnya kalau tanpa kita buat skuad jejak ni apa semua 66,000. Jadi nampak angka tu berkurangan sebenarnya kalau kita tak keluar cari. Tapi kita keluar cari dengan aktif, dan saya ucap terima kasih pada Lembaga Zakat Selangor kerana terus mencari asnaf-asnaf yang ada di luar tu. Dan disebabkan itulah kita duk cari macam mana pun 40% yang daripada IC Selangor. Jadi yang lain tu kan kita raih lah.